Penyanyi bersuara Luna Ernie Zakri sokong kempen boikot ke atas berpengaruh media sosial Joe Fliam yang kini hangat dikritik netizen gara-gara kenyataan yang didakwa memperlekeh penggunaan epidural ketika proses bersalin. Ernie Zakri 32 tahun telah membalas satu hantaran yang memuat naik poster mengajak para ibu memboikot perniagaan Joe Fliam sesulang kenyataan yang dianggap merendahkan golongan ibu. Malah Ernie Zakri turut serta dalam pemboikotan Joe Fliam kerana beliau juga menggunakan epidural. Difahamkan, kenyataan itu mencuri perhatian ramai, khususnya dalam kalangan kaum ibu yang pernah melalui pengalaman bersalin dengan bantuan epidural. Mereka juga menganggap bahawa kata-kata seperti itu sangat tidak wajar diungkapkan golongan lelaki, terutamanya bapa, kerana dilihat langsung tak menghargai pengorbanan seorang wanita dalam melahirkan zuriat mereka. Tambahan pula, netizen dalam kalangan ibu turut menyokong dengan memberikan komen jika Joe Fliam menghormati wanita, beliau tidak akan berkata sebegitu walau semarah apapun beliau dengan bekas isterinya. Terdahulu tulah satu tangkap layar perbualan direct message DM antara Joe Fliam dan seorang individu di Instagram. Menerusi mesej itu, Joe Fliam dikatakan memperkecilkan bekas isterinya, Cik Apple, kerana melahirkan anak mereka dengan bantuan epidural. Perbualan tersebut didakwa tercetus selepas individu terbabit menyentuh tentang pengorbanan Cik Apple melahirkan dua anak mereka, Han dan Yuki. Kenyataan berkenaan dianggap tidak sensitif dan mengundang kemarahan netizen yang rata-rata menyifatkan proses bersalin sama ada secara normal, pembedahan atau dengan bantuan epidural tetap satu bentuk pengorbanan besar seorang ibu. Kini ramai figura awam termasuk Ernie sendiri bersuara menyokong kempen boikot tersebut sebagai solidariti terhadap ibu-ibu seluruh negara. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun hargai setiap pengorbanan yang bergelar ibu dan semoga isu ini dapat diselesaikan dengan baik.